Kemudian bila ghurub tergelam matahari, maka dia akan biasanya kalau dok mendung, dia akan nampak warna-warni. Nak turun dia kuning, merah. Bila turun dah dia akan ada. Nampak? Terperhati benar bercahaya. Merah tu kau lama kau pudar, gelap, gelap isa. Jadi boleh pakai bila gelap gugur isa. Biasanya garik dengan isa 3 kali Yasin kalau baca perlahan. Yasin 3 kali Yasin isa. Kalau baca laju 4 kali Yasin. Dah kalau pakai bunyi-bunyi benda boleh tak? Bunyi benda boleh. Ulama kata tapi benda tu tepat. Umpamanya ayam kita kalau dia bang memang subuh mau. Maka boleh pakai ayam. Tak pakai tak bila lah tu. Ni sebutlah kita tak pakai. Tapi ayam tu betul. Jangan ayam tu mengarut. Pukul 7 ada kokok, kadang 6.30, kadang 5 suku tak boleh. Ayam ni dia memang subuh dia kukuh mau. Kalau subuh 5.45 dia kukuh 5.45. Kalau subuh pukul 6 dia kukuh. Ada gitu Tuhan buat ayam. Nampak? Maka boleh pakai ayam tu. Ayam gila tak boleh pakai. Orang gila bang dia pergi semayang, wajib kena qada mula. Jangan ni tidur orang tua-tua tidur ada benda nak buat. Anak-anak cucu tak ada lah, duduk seorang itu. Tok lelaki mati tembok Jepun lama dah itu. Dah tua dah ni tidur. Pukul 10 pagi. Dah dengan Allahu Akbar. Dia pun bangun legah dah. Ambil wuduk mayangnya. Sudah mayang buka radio. Sekarang pukul 10 pagi. Dah sama dia bang. Dah bunyi pula. Allah tengok luar orang gila bang. Duk keliling kampung duk bang. Nampak? Ini pakai semayang lalu. Maka haji kena semayang karang pula. Hak tadi jadi semayang sunat. Boleh pahala.